Nampak? Bawa ambil tisu. Dah tak ada dah. Tengok Kak Feri buat yang bawah je. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tengok. Tenenok. Kita tengok sekejap lagi. Nampak? Bawa ambil tisu. Dah tak ada dah. Dah tak ada dah awak. Tengoklah. Kita baru berposak-posak nak cabut, nak buka tisu ni. Nak tunjuk sekali toleh. Dah tak ada. Dah tak ada dah. Hilang dah. Tak percaya? Kita naik atas sikit lagi Ini dekat rumah Kak Feri tau. Memang kat rumah family. Okey. Tengok. Tadi berapa kan? Keselak. Ada lagi. Ada lagi. Tadi memang Kak Feri baru nak terkalut-kalut nak buka tisu ni. Baru nak lap dah tadi. Tengok ni. Tengok. Dia cari lagi. Tak sempat lap dengan tisu lagi. Tengok dah tak ada dah. Okey, kita lalu sikit. Gone lah. Alamak, dah tak ada dah. Tengok. So, memang function awak. So, sabun badan karat. Memang Kak Feri bukan nak cakap omong-omong kosong lah. Seller kan, siapa nak percaya kan? Memang jadi. Kalau tak percaya, cuba tengok review. Kita punya produk tu, pergi tekan kat produk, baca review kita. Review kita sangat banyak. Yang penting, guna dengan cara yang betul. Siapa ada masalah macam ni, cepat add to cart. Check up sekarang juga. Terus spray. Lagi bagus beli dengan spray ni. Spray terus, insyaAllah hilang terus. Tengok ni. Tak sempat lap, tak sempat kesat, tak sempat berus. Baru nak action dengan kita punya tisu ni. Dia dah hilang. Function killer.